Kenapa kita punya salary dia antara yang terendah dalam Malaysia? Sebab banyakkan orang dah ada degree di Malaysia ni. Hmm, Tapi apa yang separate them from others? English lah kan? English. Sebab ada orang cakap diorang punya gaji kecil sebab tak cukup paper qualification. Sebenarnya, especially orang Melayu lah, kita sangat qualified dari segi paper. So, ibarat macam campak satu batu mesti kena seorang yang ada PhD. Mesti kena seorang yang ada masters kan. Cuma kenapa kita punya salary dia antara yang terendah dalam Malaysia? Antara terendah macam mana tu? Ada keluar satu statistik ni daripada government punya office, which was Department of Statistics Department Malaysia. of Statistics. Okay. Hmm. So, diorang find out yang paling high income kat Malaysia ni ialah orang Cina lah. Cina Malaysia. Diikuti dengan orang India dan diikuti oleh orang Melayu. Dan yang paling last ialah orang-orang labourers lah macam Indonesians, Bangladeshis and all that. So, diorang beza sikit je dengan income orang Melayu. Masalah sekarang ni orang Melayu ni supposedly yang paling ramai majority dalam Malaysia. Betul. Tapi kenapa kita paling rendah ekonomi kita? So kalau nak kata tak ada degree, tak. Sebab again orang kita ada degree, ada masters, ada PhD. So apa lagi yang membuatkan kita tak boleh nak dapat income yang lebih besar? So one of it is because of language barrier. Yeah, so you memang dah ada semua degree ni tapi you tak boleh nak pergi ke depan sebab you tak boleh bercakap. Itu sahaja sebenarnya. Are you struggling to speak English? Join our free class today. Click the link in bio to learn more.